Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC. So, ni segitiga bersudut tegak ABC. Okay, titik D di atas AB. Okay, D ni ke atas AB. Hitung panjang AC. Okay, balas sudut tegak kita tahu ni 90 darjah. And ni boleh guna Pythagoras theorem lah. Awak nampak? Awak dah ada sini. Satu segitiga kecil ni. Okay. Bila kita ada satu segitiga kecil kat sini. Sini 10 kan? Ni 10. Nampak? So, ini 10. Ni 3. Boleh tak guna Pythagoras theorem? Boleh. So, ni paling panjang kan? So, kalau kita tulis sini. Ni adalah BC. Betul? Ni BC. So, kita tahu BC kuasa 2 sama dengan yang paling panjang kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ingat tak? Pythagoras theorem. So, dia 3 kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Okay. Ni yang paling panjang. Iaitu yang bertentangan dengan 90 darjah. Bila nak cari BC, pindah jadi tolak lah. Alright. Okay. So, BC sama dengan So, BC ni kita boleh cari punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So, tekan kalkulator. Okay, punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Kita dapat. Okay, nak guna square root pun boleh. Nak tukar perpuluhan boleh. Nak stay. Cert pun boleh. Cert 91 kan tadi BC. So, sini adalah cert 91. Okay. Dia nak apa? Dia nak panjang AC. Okay. Bila awak dah ada sini, automatik boleh cari panjang AC. Guna Pythagoras theorem juga. Okay. So, sekarang kita ada segitiga apa? Kita ada segitiga panjang. Okay, ni A, ni C. Tepi ni kita tahu 7 tambah 3 dapat 10. BC pun dah ada, cert 91. Boleh cari AC tak? Boleh lah. Okay. So, kita tahu AC kuasa 2. AC kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah. Okay, cert 91 kuasa 2. So, AC sama dengan punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tambah. Okay. Cert dengan kuasa 2 bila potong dapat 91 je lah. So, dapat. Okay, punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tambah dengan 91 kita dapat. Cert, okay. 13.82. So, kita dapat 13.82 cm. Okay, 13.82 cm. B, okay. Luas segitiga ADC. Sekarang dia nak luas segitiga ADC. ADC ni kat mana? Okay, luas segitiga ADC dekat sini. A, B, C. Okay. Nak kira luas segitiga mesti tahu. Okay, kita kena tahu dua sisi yang dikepit oleh satu sudut. Sudut ni kena tahu. Okay, sudut kena tahu. Sisi pun kena tahu. Kalau tengok ni ada tak sudut yang kita dah ada? Tak ada. Sini ada. Sini ada. Kalau tahu sudut dekat D ni, automatik boleh cari dia punya. Kan, kalau kita ada D, ni dah ada, boleh cari. Sekarang aim kita nak cari sudut dekat D. Kalau tengok ni, okay, dia macam ni. Nampak? Tak. Okay. Kalau tengok ni, okay, sikit mata lah saya ingat sekejap. Straight, okay. Kalau tengok ni, segitiga kita, okay, ni B kan. Ni 91, ni 3. Kita boleh cari sudut kat sini, theta kat sini. Bila kita cari theta dekat sini, automatik boleh cari D. So, nak guna formula apa? Ingat tak? Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okay. So, ni theta kat sini. Yang kita ada adalah sisi sebelah dengan sini. Ni guna apa? Tangent lah. Tentang per dengan sebelah. Nampak? Betul tak? Yang bertentangan kita ada. Yang bertentangan kita ada. Yang sebelah kita ada. Hypotenuse yang tak ada. So, kita guna tangent. So, tangent theta sama dengan bertentangan dia 91. Sebelah dia 3. Theta sama dengan tangent negatif 1 cert 91 per
3. So dapat berapa? So kita dapat shift tangent atas sek 91 per dengan 3. Tutup balik dapat 72.5423. So 72.54 lah. 72.54. Bila kita ada theta, automatik kita boleh cari sudut D. Sudut apa? ADC. Betul. ADC sama dengan 180 tolak dengan 72.54. Kita dapat 180 tolak dengan 72.54. Kita dapat 107.46. So 107.46. Kita dah ada sudut kat sini, betul? Bila kita dah ada kat sudut kat sini, automatik boleh guna formula luas. So formula luas ADC sama dengan formula luas apa? Formula luas half AB sin C. So C kat sini kan, ni C yang kita nak cari, nampak? So yang sisi tepi separuh darab sisi tepi sin dengan yang kita dah ada. That's why kena ada sudut antara dua sisi ni. So dia akan jadi separuh. AD kita 7. Mana biru pula. Lepas tu DC kita 10. Nampak? AD 7, 10 sin yang kat sini. Sin 107.46 sama dengan separuh darab dengan 7 darab dengan 10 sin 107.46. Dapat 33.387. 33.387 cm. At least nampak significant figure lah. 33.40 pun okey. Lebih tak apa, jangan